Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughli wal khatimi lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulillah huzbadi kalat hilati adrikni. La ilaha illallah wa la syarika lah lahu mulkul hamdi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah dengan izin dan kurnianya dapat kita teruskan perkongsian kita pada malam ini. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, yang saya hormati lagi saya kasih pengurusi Balai Sarjana Terkuasa. Yang saya hormati lagi saya muliakan tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, barasan asatizah yang bagi datuk, datin, tuan-tuan, perempuan, mata Allah sekalian. Baik, sihat semua tuan? Alhamdulillah. Haji kita duduk sana pula laju di sini posisi dia. Sejak Piala Dunia ni dia main posisi lain pula Skorer Baik, botol. Ni botol Saya kalau tengok botol ni tuan-tuan, saya tengok ada satu kisah. Ni bukan hadis tau. Ni bukan riwayat mana-mana ulama tau. Ni cerita dongeng. Cerita dia 3 budak hitam. 3 budak hitam ni tuan-tuan, dia jumpa satu botol. Saya ulang ni bukan hadis ni. Kita nak ulang riwayat bukan mak ni. Cerita 3 budak hitam jumpa botol. Saya tengok botol ni, ceritalah budak hitam tu. Budak hitam ni tuan-tuan, 3 budak hitam ni pada jumpa botol, dia buka lah botol ni. Bila buka botol ni tuan, keluarlah jin. Nama pun cerita dongeng, tuan-tuan janganlah pelik sangat. Apabila keluar jin tuan-tuan, jin tu dia kata, sebab kamu dah bebaskan aku bagi pilihan kepada kamu. Apa yang kamu nak? Budak hitam pertama bagi tahu, dia kata, sebabkan aku hitam, aku nak, dia kata, aku jadi putih. So jin ni tuan-tuan, bagilah putih, sebab boleh mohon satu permintaan saja jin ni. Yang serius tuan-tuan, muka hadis ni. Yang kedua ni pula, putihlah budak hitam pertama. Budak hitam kedua pun celak permintaan kepada jin tadi. Minta, dia kata, sebabkan dia ni putih, aku nak lagi putih daripada budak yang pertama tadi. Jin tu kata, okey, aku boleh putihkan kau. Maksudnya, budak putih nombor 2 punya budak tadi tuan-tuan lebih putih daripada budak pertama. Masuklah budak hitam ketiga, minta dengan jin. Dia kata, yang ni dah putih, aku nak supaya lagi putih daripada kawan aku 2 orang ni. Dia kata, jin kata, yang ni nombor 2 dah habis putih dah. Aku dah tak boleh putihkan lagi dah, dia kata. Tapi dia kata, yang ni kau tak boleh minta, dia kata, sebab aku boleh buat yang ni saja yang dah putih. Apa budak hitam nombor 3 ni minta tuan-tuan ya? Dah sebab aku ni tak boleh putih, dia kata, lebih pada kawan aku nak, dia kata, supaya kau hitamkan balik 2 orang ni macam hitam macam aku. So maksudnya tuan-tuan, apa pun tak ada. Lah 3 jadi hitam yang sama. So pakaian kita nak bincang hari ni tuan, nak cerita pasal hasad dengki. Baik tuan-tuan ni. Hasad dengki ni tuan-tuan, nanti saya masuk kitab kita hari ni tuan-tuan. Lama kita tinggal kitab tuan-tuan. Hasad dengki ni tuan-tuan, ni dosa pertama tuan-tuan. Dosa pertama yang melibatkan langit dan bumi. Langit ni tuan-tuan, yang dosa hasad dengki ni tuan-tuan, ingat tak kisah
Bagaimana iblis tuan-tuan diminta untuk tunduk hormat kepada Adam tapi tak nak hormat, sebabnya dengkinya tuan-tuan, sebab dia kata dia dijadikan pada api, Adam tu daripada tanah. So maksudnya tuan-tuan, itu dosa pertama yang di langit. Maksudnya tuan, cemburu, iri hati sebab aku kena tunduk kepada Adam sebab kejadian aku lebih baik daripada Adam. Dan dosa pertama tuan-tuan di bumi apa tuan-tuan melibatkan hasad dengki. Bila kita tengok cerita Qabil dan Habil tuan-tuan ya. Bagaimana kisah Qabil dan Habil yang nak supaya di-cross dan punya pasangan tu. Dan Qabil ni tuan-tuan tak puas hati sebab dia diberi pasangan tuan-tuan adalah yang tak cantik. Dan sehinggalah tuan-tuan yang diminta dipersembahkan oleh Allah tentang korban, dan korban Qabil itu diterima dan korban Qabil itu tidak terima. Akhirnya tuan-tuan tak puas hati punya tuan-tuan, dengki punya sebab kawan sahabat dia punya adik dia ni, lalu dia bunuh adik dia. Mula pada mana tuan-tuan Mula daripada hasad dan dengki itu. Baik tuan-tuan, hari ini kita bincang sikit tuan-tuan, muka surat 421 nombor 4 ditulis itu tuan-tuan tajuk dia perasaan negatif yang sering ada dalam diri dan anak-anak, yang disebabkan nombor 4 sifat hasad dan dengki. Ini yang minta kita jauh tuan-tuan daripada anak kita, minta dijauhkan daripada kita. Baik ni tuan-tuan yang ni yang kita sebut tuan-tuan antara penyakit yang paling bahaya tuan-tuan. Dua penyakit tuan-tuan selalu saya sebut. Selalu penyakit fizikal. Penyakit fizikal ni tuan-tuan kita tak bimbang sangat, kita tak takut, bukanlah tak takut tuan-tuan, kita nampak luka dekat sini, jatuh aksiden tuan-tuan, kita boleh pergi klinik, kita tengok. Tapi yang kita bimbang ni tuan-tuan ni penyakit hati. Ini yang tuan-tuan, apabila hati ni tuan-tuan, perasaan dalam hati ni tak baik, ingat tuan-tuan sebabkan hasad dengki lah yang pertama di dunia ni. Saya sebut daripada dosa yang pertama itu, pembunuhan pertama umat Islam di dunia ni tuan-tuan, apabila Qabil dan Habil bergaduh, itulah pembunuhan pertama di dunia ni tuan-tuan, adalah sifatkan hasad dan dengki. Ini yang kita bimbang tuan-tuan, dia tak tahu dia sodok mati macam tu tuan-tuan. Yang ni yang kita takut apa yang berlaku dalam sakit hati itu sendiri. Apa maksud hasad dengki ni tuan-tuan? Saya baca sikit. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan, dengki itu ialah suatu perasaan jiwa yang sakit dan tidak senang hati apabila mengetahui orang lain mendapat sesuatu kelebihan, tetapi sebaliknya dia sendiri akan tersangat gembira jika ia termasuk dalam kumpulan yang memperolehinya. Imam Ghazali tuan-tuan menghuraikan hasad dan dengki ni ada 3. Pertama, orang itu menginginkan agar kenikmatan itu lenyap daripada orang lain dan ia sebagai penggantinya. Maksudnya dia tak nak tuan-tuan nikmat pada orang lain, dia nak dia yang dapat. Yang kedua tuan-tuan, menginginkan agar kenikmatan orang lain itu musnah sekali pun ia sendiri tidak dapat memilikinya lantaran dirinya memang serba kekurangan atau tiada kebolehan. Yang penting bagi dia ialah orang itu jatuh, maka ia tersangat gembira. Nombor 3, Imam Ghazali sebut tuan-tuan, merasa sakit hati apabila orang lain melebihinya walaupun ia tidak berbuat sesuatu yang menjatuhkan. Perasaan itu terlarang kerana tidak redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam orang kata dalam psikologi tuan-tuan orang yang ada hasad dengki ini dia termasuk dalam golongan penyakit mental. Tetapi dalam konteks orang Islam ni tuan-tuan dia anggap ini adalah penyakit rohani yang berpunca daripada nafsu amarah yang dihasut oleh syaitan. Dan kita bincang hari ini tuan-tuan berkaitan dengan hasad dan dengki. Tuan-tuan, saya ulang sikit. Musuh orang Islam kita ada 5. Pertama, syaitan. Yang kedua, nafsu. Yang ketiga, orang Yahudi dan Nasrani. Yang keempat, orang munafik. Yang kelima, hasad dan dengki manusia. Ini yang kita takut tuan-tuan. Yang nombor 5 ni tuan-tuan, hasad dan dengki manusia ni tuan-tuan adalah musuh kita orang Islam kita ni tuan. Yang kita bimbang tuan-tuan, saya sebut awal tadi, kita tak nampak tuan-tuan benda dalam hati. Kita tak tahu dia puas hati dengan kita ke tidak. Ini penyakit yang bahaya ni tuan-tuan. Dan pastinya tuan-tuan, apabila sebut penyakit hati ini, ada 2 faktor tuan-tuan yang menyebabkan benda ini berlaku, disebabkan pengaruh syaitan dan nafsu itu sendiri. Baik tuan-tuan dalam surah Al-Alaq disebut tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin iza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Dan surah Al-Falaq ni disebut 1 ayat 5 ni tuan, katakanlah wahai Muhammad,
Aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai subuh daripada kejahatan makhluknya, daripada kejahatan malam dan apabila telah gelap gelita, dan daripada kejahatan wanita tukang sihir yang mampus pada simpulan dan ikatan, dan daripada kejahatan orang yang apabila dengki. Yang ni tuan-tuan Allah sebut dah tuan-tuan ni, supaya kita mohon tuan-tuan Allah berlindung daripada surah Al-Falaq ini. Musuh kita yang nombor 5 tadi tuan-tuan, hasad dan dengki manusia kepada kita. So ni tuan-tuan ya. Dan tafsir Ibnu Katsir tuan-tuan ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dia kata, diriwayatkan oleh Aisyah dalam kitabnya Tibul Tib dalam syahihnya tuan-tuan, Nabi pernah disihir oleh Labid bin Asyam, seorang Yahudi. Diceritakan oleh baginda melalui 2 malaikat dalam mimpinya menggunakan rambut Nabi dan letakkan dalam telaga, dan Nabi minta sahabat pergi ke telaga itu. Maksudnya tuan-tuan, dalam mimpi ni tuan-tuan, Nabi pernah tuan-tuan ni yang dihasad dan dengki manusia tu disihir. Dan kalau kita tengok, Jibril pernah datang kepada Nabi daripada setiap penyakit yang mengganggu Nabi, daripada kejahatan setiap orang yang dengki, dan daripada pandangan mata yang hasad, dan Allah menyembuhkannya. Kalau kita faham tuan-tuan dalam tafsir Ibnu Katsir ini tuan-tuan ni, Nabi pernah tak tuan-tuan dikenakan sehingga sihir disebabkan hasad dengki manusia? Pernah. Kalaulah manusia ni tuan-tuan, Nabi pun pernah dihasad dan dengki sehingga diberlakukan sihir kepadanya tadi tuan-tuan oleh Labid bin Asyam ini, maksudnya tuan-tuan kita pun terdedah. Dan ada 5 ayat tuan-tuan dalam Al-Quran, ada 4 surah daripada Makiyah dan 1 surat Madaniyah tuan-tuan berkaitan bab dengki ni tuan-tuan, hasad dan dengki manusia ini, iaitu tuan-tuan dalam surah Al-Falaq saya sebut tadi, dan juga disebut dalam surah Al-Fatah, disebut dengan surah An-Nisa, dan juga disebut surah Al-Baqarah, tentang 5 ayat yang berkaitan tentang hasad dan dengki ini. Itu dalam hadis tuan-tuan ni daripada Ibu Daud, dia kata, takutlah kamu pada sifat dengki, hasad dan iri hati, sesungguhnya dengki itu dapat memakan kebaikan-kebaikanmu seperti api memakan kayu yang bakar. Ni kalau kita tengok tuan-tuan ya, zaman sekarang lah tuan-tuan, buat dengki ni berlaku tak tuan-tuan ni? Berlaku banyak tuan-tuan, banyak. Zaman black magic sekarang ni wujud lagi tuan-tuan. Yang ni lagi tuan-tuan ni tak guna betul lah tuan-tuan, tak maaf nak sebut lah. Dengki tu satu bab tuan-tuan, yang dia pergi buat lah perkara yang melibatkan black magic, bab sihir ni tuan-tuan. Yang ni satu-satunya tuan-tuan dosa yang Allah tak boleh ampun ni tuan. Kita tuan-tuan dosa besar satu bab, dosa yang Allah tak boleh ampun adalah dosa syirik. Pergi ambil tuan-tuan buat perkara tak baik, yang kita banyak tuan-tuan pergi pakai jarum, malam tuan-tuan pun lebih tahu pada saya ni tuan-tuan ya. Sekarang ni tuan-tuan ya, dulu kalau tengok zaman saya tengok ada satu kawan saya bercerita, dia ni pengamal daripada geng-geng yang buat-buat tak baik ni lah tuan. Dan orang yang buat sihir ni tuan-tuan, 2 benda tuan-tuan. Satu dah hasad dengki, tak puas hati dengan orang. Macam kita sebut tadi pada awal tuan-tuan, apa takrif hasad dengki ni tuan-tuan, dia tak boleh tengok kelebihan orang. Dia nak orang lenyap kelebihan yang Allah bagi kepada orang. Ini masalah ni tuan. Ini yang dulu ni tuan-tuan, dia pakai jarum tuan-tuan. Sekarang ni tuan-tuan, saya sembang dengan orang yang berubat yang berkaitan dengan sihir ni tuan-tuan ya. Sekarang ni tuan-tuan, dia seksa lagi lama tuan. Dulu ni tuan-tuan, dia boleh buat sampai mati. Sekarang ni tuan-tuan, ada setengah dia kata, yang dia buat tu, dia dah pakai gatal kan. Maksudnya tuan-tuan ya, dia buat, dia seksa tu lebih lama tuan. Maksudnya itu kaedah-kaedah yang sekarang yang dipakai dan sebagainya. Oi tuan-tuan, auzubillah tuan-tuan ya. Ini yang kita takut, saya sebut awal tadi, yang kita kata hadis ini sebut tadi awal tuan-tuan ya. Bagaimana hasad dengki itu dia membakar kita. Sebabkan dengki ni tuan-tuan, dia boleh buat perkara yang syirik yang berlaku pada kehidupan kita ni tuan. Oh tuan-tuan, na'udzubillah tuan-tuan ya. Saya ambil satu kajian tuan-tuan ya. Rupanya ada satu kajian yang dibuat. Saya ambil satu lah tuan-tuan ya. Dia kata tuan-tuan, antara faktor-faktor berlakunya hasad dengki berlaku dalam kalangan masyarakat Melayu. Beberapa premis tentang perasaan hasad dengki sebagai nilai masyarakat Melayu. Satu polemik, kajian ni buat oleh Muhammad Azhar bin Abdul Hamid daripada UTM. Antara kajian ni tuan-tuan dapatan kajian ini, kenapa berlakunya tuan-tuan hasad dan dengki yang jadi manusia ni tak puas hati. Nombor 1 disebut tuan-tuan perebutan harta pusaka di kalangan adik-beradik dan saudara mara. Ni nombor 1. Tak puas hati adik dapat lebih, tak dapat puas hati abang dapat lebih, tak puas hati ni tuan-tuan. Ini yang jadi tuan-tuan, hasad dengki ni.
Apabila hati ni tak baik ni tuan-tuan, macam-macam dia boleh buat. Ingatkan sikit kat ceras tuan-tuan ni, baru lagi berlaku tahun lepas. Mak ayah umur 60 lebih tuan-tuan, anak tak puas hati, sebab faraid tu tak bagi, harta tu kononnya tak puas hati, dibunuh ayah dia pukul 3 pagi. Selamat tuan-tuan. Mulanya pada apa tuan-tuan? Ni hati. Yang kedua ni tuan-tuan, satu berlakunya tuan-tuan dalam syariat orang Melayu kita, kajian ni dia buat. Yang kedua, sahabat nerakan sekerja dinaikkan pangkat. Berapa ramai tuan-tuan ni yang tak setuju, tak puas hati, aku lebih baik, kenapa dia naik pangkat daripada aku? Berlaku tuan-tuan. Ramai tuan-tuan yang buat macam ni. Na'udzubillah. Yang ketiga, apabila perniagaan yang dijalankan lebih maju daripada orang lain. Tengok orang tu berniaga tuan-tuan, macam-macam perkara lah dia buat. Ini masalah kita orang Melayu kita ni. Yang keempat tuan-tuan, balas dendam kerana cinta dan konflik keluarga. Tak dapat perempuan yang dia nak tuan-tuan, tak dapat niat tuan, buat perkara tak baik tuan-tuan, hasad dengki dan sebagainya. Yang keempat tuan-tuan, kajian ini disebut apabila dia memiliki sifat tamak dan tidak pernah puas dengan kuasa harta dan pangkat. Jatuhkan kawan ni dan sebagainya tuan, panjang lah tuan nak sebut ni. Tidak boleh melihat orang lain bahagia dan berjaya dalam hidup. Ini tuan-tuan faktor-faktornya berlakunya hasad dan dengki manusia yang ada pada kita. Itu Nabi sebut dalam hadis Muslim yang disebut tuan-tuan ni, janganlah mencari berita buruk, berhasad dengki, bermasam muka dan marah. Sebaiknya jadikanlah diri kamu semua bersaudara. Apa kesan tuan-tuan sedikit tuan-tuan bab kenapa kalau hasad dengki ni berlaku. Pertama saya sebut tadi tuan-tuan berkaitan tentang bab akidah kita yang kita bimbang. Apabila dia tak puas hati tuan-tuan, dia minta daripada bantuan lain, na'udzubillah tuan-tuan sampai kita buat perkara-perkara yang syirik. Yang nombor satu tuan-tuan, saya baca sikit tuan-tuan daripada kesan dia. Pertama, meruntuhkan perasaan muhibbah dan setia kawan. Ni tuan-tuan kalau tahu kawan ni tak puas hati, tak bergaduh, habis tuan-tuan. Lambat laun pun lambat pembangunan dah maju tuan-tuan Yalah tuan-tuan, dah duk cakap tak puas hati dengan sebagainya tuan, apa nak jadi? Jauh daripada agama Allah, mendorong kemungkaran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, terhapus amalan baik, kehilangan syarat menerima syafaat pada hari akhirat, berdosa dan siksa neraka, mendorong untuk melakukan sesuatu yang memudaratkan orang lain, hati berasa hati merasa tidak tenang, selesa dan aman, hati gelap dan terhadap agama dan cahaya iman, terhalang daripada melakukan kebaikan dan membuat kebajikan. Ini tuan-tuan antara kesan kepada masalah dengki ni tuan-tuan. Banyak tuan-tuan Itu Allah sebut daripada awal sekarang tuan-tuan jangan ada perasaan hasad dengki dengan orang ni tuan. Ingat tak kes main bola sepak Selangor tuan Wallahualam tuan-tuan yang disembah asid tu. Ada yang satu kes ni tuan-tuan yang saya baca ni tuan-tuan ada satu pelajar tapi ni tuan dia sanggup bawa tuan-tuan asid, bawa daripada Johor tuan-tuan pergi jumpa kawan dia pergi Kelantan, sanggup semata-mata tuan-tuan tak puas hati dengan pelajaran pergi simbah kawan tu dekat muka. Ramai tuan mula pada mana tuan? Ni yang kita bimbang saya sebut daripada awal tuan. Penyakit luar ni kita senang tuan. Penyakit hasad dengki ni ya Allah tuan. Dia jadi macam ni. Itu kalau kita tengok tuan-tuan sejarah Melayu. Saya ambil dah sikit tuan-tuan Sejarah Melayu ni tuan-tuan menggambarkan tuan-tuan ingat tak tuan-tuan berlakunya yang bermula pada hasad dengki dia orang Melayu kita ni tuan khususnya lah tuan saya kata bukanlah semua orang Melayu tuan ni mungkinlah sebahagian kecil lah kot. Peristiwa Hang Nadim dibunuh oleh pemerintahan Temasek dekat Singapura. Hasad dengki tak? Hasad dengki. Peristiwa Sultan Mahmud mangkat di Julang. Dengki? Dengki. Peristiwa Hang Tuah dihukum bunuh. Dengki? Dengki. Peristiwa Mahsuri dihukum bunuh. Pun masalah dengki. Dan sama juga tuan-tuan perang tiga segi Johor Portugis dengan Aceh ni mulanya tuan-tuan masalah mula daripada dengki. Ini dengki ni tuan-tuan dia boleh jatuhkan satu kerajaan. Ni beratnya tuan-tuan kalau hati ni yang tidak baik. Itu Nabi sebut sekali lagi tuan-tuan, berhati-hatilah kamu terhadap dengki kerana ialah merosakkan amal kebaikan kamu seperti api yang memakan sekam. Baik tuan-tuan, apa hukum dengki ni tuan? Saya ambil satu hadis tuan-tuan, hadis Muslim. Janganlah kalian saling hasad mendengki. Janganlah saling tanai jusi, menyakiti dalam jual beli.
Janganlah saling membenci, janganlah saling membelakangi, mendiamkan, dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim adalah saudara untuk Muslim lainnya kerana ianya tidak boleh berbuat zalim. Menelantarakanlah berdusta dan menghina yang lain. Takwa itu di sini beliau memberi isyarat ke dadanya 3 kali. Cukuplah seorang itu berdosa, Nabi sebut, jika ia menghina saudaranya yang Muslim. Setiap Muslim atas Muslimnya lainnya itu haram darahnya, harta dan kehormatannya. Nabi sebut awal mula tuan-tuan, janganlah kamu saling berdengki. Dia kata tuan-tuan dekat sini tuan-tuan, cukuplah seorang itu berdosa jika menghina saudaranya. Itu baru menghina tuan. Kalau buat perkara yang macam tadi tuan, sampai melibatkan black magic, sampai meninggal tuan-tuan, sampai jatuh aib orang tuan-tuan, fitnah dan dibuat dan sebagainya. Wallahu a'lam tuan-tuan. Yang ni yang kita takut. Itu ni tuan-tuan Terdapat juga riwayat menyatakan tuan-tuan hasad dengki. Boleh tak tuan-tuan hasad dengki yang dibenarkan dalam Islam? Boleh. Saya ambil satu hadis tuan-tuan perasaan hasad dengki itu dilarang kecuali 2 perkara. Pertama, dengki terhadap seorang yang dikurniakan ilmu terhadap Al-Quran dan membacanya sepanjang malam dan siang, serta dengki terhadap orang yang dikurniakan harta dan dia menginfaknya ke jalan Allah sepanjang malam dan siang. 2 dengki ni tuan-tuan dibenarkan. Maksudnya tuan-tuan, kita tengok orang yang berilmu, orang yang pandai baca Quran, orang yang belajar ni tuan-tuan, kita nak jadi lebih pada dia. Maksudnya kita nak bersaing jadi lebih hebat daripada dia. Tetapi bukan tuan-tuan kita nak minta dia punya nikmat itu dimusnahkan. Itu tak boleh. Maksudnya tuan-tuan, kita nak dia satu contoh pada kita. Kalau dia boleh bangun tengah malam, aku nak lebih pada tengah malam. Maksudnya, tapi bukan kita mendoakan dia jatuh. Yang kedua ni tuan-tuan, yang dibolehkan dalam Islam, yang dikurniakan harta tapi dia menginfakkan. Aku nak jadi lebih baik macam dia supaya aku pun dapat infak macam dia. Yang tu dibenarkan. Maksudnya tuan-tuan, kalau dia boleh menderma, aku boleh menderma. Tapi bukan kita supaya dia lingkup kita yang boleh. Tak boleh tuan-tuan. Itu pesan guru saya sikit tuan-tuan Dunia ni tuan-tuan dunia ni tuan-tuan, jangan tengok atas pada kita. Dunia ni tuan-tuan, jangan tengok nikmat rezeki orang yang atas kepada kita. Kalau tuan-tuan tengok orang atas pada kita bab dunia ni tuan, sampai bila tak selesai? Tuan-tuan kita pakai motor, tuan-tuan tengok orang pakai Honda tuan, bila nak selesai? Tuan-tuan pakai Honda tuan-tuan, tengok orang pakai tuan-tuan Ferrari, bila nak selesai? Orang pakai Ferrari tuan-tuan, dia tengok pakai Bentley. Lah tuan-tuan, kalau jadi Elon Musk sekalipun, trilion dia punya kekayaan, lah tuan-tuan, apa jadi tuan-tuan sejarah kita orang Islam? Lah apa jadi Firaun tuan-tuan? Lah tuan-tuan, dah habis kaya tuan-tuan, Firaun kata dia nak jadi apa? Dia jadi Tuhan. Itu tuan-tuan dunia ni tuan-tuan, tengok yang lebih bawah kepada kita. Kalau tuan-tuan tengok atas tuan-tuan, sampai bila takkan selesai? Itu kena faham tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan nak tengok yang atas kepada kita, tengok bab akhirat. Tengok bab agama, yang tu boleh. Contohnya tuan-tuan patutnya orang pergi saf pertama tuan-tuan, kita pergi saf pertama lah tuan, dia kita pergi hulu orang lain buat apa? Yang ni tuan-tuan, kita kena bersaing. Tengok orang yang lebih atas pada kita. Maksudnya tuan-tuan, kawan ni boleh bangun setiap malam, kenapa aku tak boleh? Yang ni kita bersaing tuan-tuan kita kena dapat yang lebih baik untuk kejar akhirat. Dunia ni tuan-tuan, saya ulang, tengok orang yang bawah kepada kita, baru kita akan, hati kita akan jadi tenang. Tuan-tuan, penyakit yang paling seronok tuan-tuan yang paling afdal dalam dunia ni apa tuan-tuan? Nak tenang tuan-tuan syukur dan redha apa yang Allah bagi kepada kita. Jangan tengok nikmat orang tuan-tuan. Kalau tengok nikmat orang ni sampai bila tak selesai? Takkan selesai hidup ni tuan-tuan. Ini yang kita kena faham. Baik tuan-tuan. Itu tuan-tuan kata guru saya lagi tuan-tuan untuk mengelakkan hasad dengki manusia ni, jangan tunjuk 3 perkara ni. Ulang, jangan tunjuk 3 perkara ni. Tuan-tuan, kan kita beriman qada dan qadar. Kita percaya rezeki ni tuan-tuan semua daripada Allah. Betul? Betul. Semua kita faham ni tuan-tuan Kalau Allah bagi kita tuan-tuan, jangan hebahkan. Pertama tuan-tuan,
Kata guru saya tuan-tuan, yang kita jangan tunjuk dengan orang kebahagiaan kita. Ini mentang-mentang lah tuan-tuan, dapat bini kahwin tuan-tuan, pegang masuk Facebook, media sosial kita ni tuan-tuan, ni pegang gear ni tuan-tuan, ambil gambar, sehati sejiwa, kita kekal bersamanya. Apa dia? Habis macam orang lain tak ada bini. Habis orang kita ada bini kan? Jangan tunjuk dengan orang tuan. Kebahagiaan ni tuan-tuan jangan tunjuk dengan orang tuan-tuan. Yang ni kadang-kadang tuan-tuan ni zaman sekarang ni saya nak sebut tuan-tuan ni. Dia punya nak sampai kahwin ni tuan-tuan ni, unboxing bini pun dia buat sampai sekarang ni tuan. Sampai macam tu. Atau unboxing bini, faham? Malam pertama tuan-tuan pergi unboxing bini. Ada tak tuan? Saya selalu pesan-pesan terkhusus kahwin saya tuan-tuan ni. Bolehlah tuan-tuan kita ambil gambar ramai-ramai family sikit masuk dalam media sosial just untuk nak tunjukkan nak kahwin ni, kena tunjuk juga, takut jadi fitnah. Tapi janganlah tuan-tuan yang ni daripada bulan madu tuan-tuan daripada bilik ayak masuk bilik day 1, day 2, day 3 tuan-tuan. Orang tengok menyampah tuan. Faham tuan-tuan? Tuan-tuan ada likes dekat media sosial tuan-tuan, ada contohlah ada friends 2000. Tak kisahlah IG ke apa tuan-tuan. Cuba tengok tuan-tuan ni, cuba tengok friend kita yang 2000 tu, berapa orang yang like? Habis kot 200. Betul tak? 1800 macam mana? Semua klik-klik ni tuan. Tu jangan tunjuk tuan-tuan kebahagiaan kita. Ini kadang-kadang tuan-tuan, nanti orang tu kalau kita takut sakit ain apa semua tu, saya banyak panjang kita nak bincang ni. Yang ni jangan tunjuk tuan-tuan. Allah bagi kebahagiaan kepada kita. Allah bagi nikmat, kau dapat diam. Tak payahlah nak tunjuk. Yang kedua tuan-tuan ni, jangan tunjuk harta kita kepada orang. Tuan-tuan, harta ni tuan-tuan, dia pergi tunjuk tu sampai ke dapur ni, tunjuk ni tuan. Tuan-tuan bisa tengok tak tuan-tuan, 10 terkaya di dunia, termasuklah dengan Tan Sri Al-Bukhari Al-Mukhtar tuan-tuan. Pernah tak tuan-tuan, yang terkaya tak payah ingat luar negara tuan-tuan. Tuan-tuan bisa tengok tak orang kaya di Malaysia ni tuan-tuan, 10 terkaya, dia tunjuk gambar rumah dia? Tak ada. Tuan-tuan pergi cari dengan saya. Tak ada tuan-tuan tunjuk yang buat harta ni. Tu yang kadang-kadang tuan-tuan dia pergi tunjuk. Yang ni kadang-kadang tuan-tuan buat orang hasad dengki dengan kita. Dan kita akan mendedahkan diri kita. Ini kadang-kadang tuan-tuan, orang buat tak baik kepada kita, nanti kan salahkan orang pula. Tapi agama dah ajar kita ni, jangan tunjuk. Allah bagi nikmat dengan kita tuan-tuan, jangan diamlah. Itu pesan guru saya tuan-tuan ya. Kadalah kita ni orang berjaya tuan-tuan buat bisnes. Contohlah walaupun berjaya tuan-tuan ni, katalah Haji ni berjaya. Oh Ji, bagus projek Haji Ji. Oh jaya macam ni, macam ni, macam ni kan. Pesan guru saya, kalau nak jawab tuan-tuan ni, jangan sampai melukakan hati kawan ni. Contohnya jawab macam mana? Wah memang betul pun, tengok sekarang aku boleh kata projek ni dapat, yang ni 3 projek ni dapat macam ni kan. Jangan tuan-tuan, sebab dia akan melibatkan hati orang. Jawab macam mana tuan-tuan, tak kisahlah walaupun betul lah tuan-tuan, jaya sangat-sangat lah kan. Cakap tuan-tuan supaya orang reda sikit, tuan-tuan macam mana? Pesan guru saya, alah adalah sikit-sikit, lepaslah untuk anak-anak. Okey tak tuan-tuan? Kita pun tak sakit hati. Tapi kalau dah macam tu tunjuk tuan-tuan tu yang jadi penat tu. Dan tuan-tuan, saya sebut nombor 5 tadi, hasad dan dengki manusia. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan tak payah tanya orang, tanya kita tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kawan pakai tuan-tuan, tuan-tuan seronok tuan-tuan. Berapa ramai yang suka, yang tak suka berapa ramai ya? Yang sakit hati tu. Ni yang kebahagiaan ni tuan-tuan. Oh tuan-tuan, sampai bini dia pun boleh ambil tu. Yang kita takut ni tuan-tuan kalau dia berdepan tak apa, hasad dengki ni. Yang kita takut ni tuan-tuan, dia main belakang. Faham tuan-tuan? Pergi tuan-tuan, macam saya sebut tadi lah, magic ke benda yang macam tu, lagi kita takut tuan-tuan. Yang ketiga tuan-tuan keluarga, anak-anak. Yang ni jangan tunjuk tuan-tuan. Anak ni tuan-tuan, saya selalu tuan-tuan ulang. Anak ni tuan-tuan, dia bukan kita punya medal kita. Anak ni tuan-tuan, dia bukan piala kita. Kita kena faham. Bukan kita nak banggakan, ni anak aku jadi doktor ni anak aku tahfiz Quran ni anak aku berjaya ni tuan-tuan. Ingat tuan-tuan anak kita bukan kita punya piala.
Anak kita ni tuan-tuan, tanggungjawab kita saja. Ini tuan-tuan ni daripada lahir ni tuan-tuan, dia pergi tunjuk dah ni, boleh berjalan, boleh ni, tuan-tuan. Habis tuan-tuan ni. Tuan-tuan bayang tuan-tuan ni, dalam kelas yang dapat nombor 1 seorang je. Habis yang dapat nombor bukan nombor 1 berapa ramai? Tuan tengok orang suka semua tunjuk tuan-tuan. Ya tuan. Jangan tunjuk tuan-tuan buat keluarga kita, khususnya anak-anak tuan-tuan. Tuan-tuan bayanglah anak kita SPM dapat 8x1, tuan-tuan tunjuk. Habis anak orang lain macam mana? Kita kena faham tuan-tuan. Anak aku dapat 8A ni tuan-tuan, bukan sebab aku. Kan kita beriman. Anak kita pandai tuan-tuan, anak kita berjaya bukan sebab aku. Kan kita percaya tuan-tuan, semuanya datang daripada Allah. Sebab Allah pilih aku je. Bukan sebab kita pandai pun. Tu kalau jangan tunjuk tuan-tuan ni. Saya ulang tuan-tuan ni. Jangan tunjuk 3 perkara ni tuan-tuan untuk mengelakkan hasad dengki manusia. Pertama, kebahagiaan kita. Yang kedua tuan-tuan, harta kita. Yang ketiga tuan-tuan, bab keluarga kita. Itu yang tuan-tuan ni, kalau kita nak puji pun tuan-tuan, orang katalah yang cantik tuan-tuan ni, kan? Jangan contohnya tuan-tuan yang kita bimbang kalau ni tuan, dia sakit ain ni tuan. Mata orang ni bahaya tuan-tuan. Yang membuatkan kita sakit dan sebagainya tuan-tuan ni. Itu kalau kita nak puji orang, kata ulama tuan-tuan ni, jangan puji direct. Tengok baby tuan-tuan, wow, comelnya. Kita takut tuan-tuan ni. Itu anak-anak tuan-tuan ni, jangan tuan-tuan ni, tambah yang kecil sangat-sangat tu, kita masukkan dalam media sosial ni. Takut ain ni tuan, sakit ni. Yang kita bimbang ni tuan-tuan, kalau kita nak puji, kata ulama, kita kena buat macam tuan-tuan. Puji dulu, Alhamdulillah, Masya Allah, cantiknya, comelnya. Kita letak dulu tuan-tuan, benda tu datang daripada Allah, bukan daripada kita. Tu hati-hati tuan-tuan ni, banyaklah sikit tuan-tuan antara amalan-amalan tu yang kita baca tuan-tuan ni, untuk supaya orang pendinding kita, supaya orang elak kepada kita ni, banyak antaranya yang selalu, yang simple yang kita buat ni, antara 3 call ni, bacalah sikit tuan-tuan ni sebagai pendinding kepada kita. Kita takut kalau tuan-tuan ni, ada orang tak puas hati dengan kita, orang niat kita. Itu baru-baru ni tuan-tuan ni, Ustaz Timbalan Mufti Datuk Baldi Shah, Datuk Baldi Shah, dia kata kita ni, dia kata kalau jangan macam dia kata, kalau jangan terlalu nampak terlalu perfect, terlalu sempurna. Biarlah nampak ada sikit kekurangan tu, dia kata, supaya dia kata untuk mengelakkan ini. Kan contohnya kita datang di sini sikit kan, mungkinlah ada titik lalat sikit lah, bukanlah kita lawa sangat dah, adalah sikit kan. Jangan terlalu sempurna, dia kata. Sebab bimbang benda perkara-perkara macam inilah, itu pandangan dia lah tuan. Betul juga tuan ni. Kalau tidak nanti kita na'udzubillah, kita takut tuan-tuan ya. Ini bab hati ni tuan-tuan. Apa cadangan yang kita boleh buat tuan-tuan supaya untuk mengelakkan daripada perkara ni tuan. Itu hati-hati ni tuan-tuan ya. Kan ada setengah orang dia kata, dia ni mulut dia jahat, hati baik. Tak tuan. Dalam agama tuan-tuan, orang yang hati yang baik, dia akan melalui terjemah melalui mulut dia yang baik, perkataan yang baik. Orang yang hati yang baik, dia akan terjemah melalui perbuatan dia yang baik. Ini kenapa tuan-tuan, kita tadi orang yang bab dengki dengan kita satu bab. Yang kita takut nombor 2 ni apa tuan-tuan? Kita pula tuan-tuan ada perasaan yang tak baik dengan orang. Ni pun kena jaga juga tuan. Itu kalau kita tengok manusia ni tuan-tuan, kita tahu orang ni baik tak baik kan. Sebab benda ni tuan-tuan, nak tahu hati tu baik tak baik tuan-tuan, itu terjemahan kepada apa yang ada dalam diri kita. Sebab Nabi sebut tuan-tuan, ingatlah sesungguhnya pada tubuh badan manusia itu ada seketul daging. Jika baik daging itu, maka baiklah keseluruhan anggota jasadnya. Tetapi jika rosak daging itu, maka rosak jugalah keseluruhan anggota jasadnya. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Yang ni tuan-tuan, kena jaga sikit. Itu saya sebut tuan-tuan ya. Makanan hati ni tuan-tuan, jangan tak bagi. Makanan hati tuan-tuan ni, dah tentu kita faham ni. Saya selalulah sikit ni, saya ingat tuan-tuan pun adalah amalan-amalan sikit tuan-tuan ni. Bab-bab zikir kita. Ni duduk dalam majlis ilmu ni pun tuan, salah satu tuan-tuan, kita duduk dalam masa zikir untuk lembutkan hati, supaya hati kita jadi baik dan sebagainya. Auzubillah tuan-tuan jangan kita tengok nikmat orang yang membuatkan kita jadi cemburu dan sebagainya. Itu tuan-tuan saya ambil satu pada surah Asy-Syam. Dia kata sungguhnya tuan-tuan, sesungguhnya berjayalah orang yang telah membersihkan hatinya, dan sesungguhnya rugilah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu sudah ada terbenar kebersihan disebabkan penyakit rohani. Itu dalam
Al-Ghazali ni tuan-tuan disebut hati ini tuan-tuan dia ada 3 peringkat untuk kita bersihkan. Saya ingat ini tuan-tuan lebih faham tuan-tuan ni. Carilah guru-guru sikit tuan-tuan ni. Amalan dan sebagainya untuk kita untuk bersihkan hati. Itu dalam Imam Ghazali dia kata pertama tahap kita mesti kena ada tahalli. Tahalli tu tuan-tuan ni kita kena cuci dulu. Yang kedua kena ada tahalli. Bagaimana kita nak masukkan perkara kebaikan itu? Barulah tajalli. Maksud tajalli ni tuan-tuan, barulah apabila hati kita bersih, tempat pandang Allah adalah hati kita tuan-tuan. Yang ini tuan-tuan, nak baik manusia itu jatuh dekat sini. Ini yang selalu disebut tuan-tuan ni, anak-anak kita ni tuan-tuan, kenapa kita perlu bab akidah, bab syariah, bab akhlak, bab tasawuf ni penting tuan-tuan ni. Kalau tasawuf ni tuan-tuan, kita banyak bincang pasal hati inilah. Kan kata Imam Ghazali ni. Berbayangkan tuan-tuan, anak-anak kita kalau kita baca ni tuan-tuan, kalau ilmu fardu ain ini tidak diberi kepada mereka tuan-tuan, na'udzubillah. Dan kita takut tuan-tuan ni, mereka buat keputusan yang bukan sebaiknya keputusan yang dalam hidup yang betul. Oh tuan-tuan, ini pergi pukul orang, setengah orang sampai, dia boleh buat apa saja tuan-tuan kalau hati dia yang tak baik. Na'udzubillah tuan-tuan. Baik tuan-tuan, itu tuan-tuan apa solusi yang umum yang kita kena faham tuan-tuan kita beriman qada dan qadar tuan-tuan apa semuanya ditentukan oleh Allah. Kita ni tuan-tuan kalau ahli sunnah wal jamaah, kita berusaha tuan-tuan untuk mendapat. Dan sekalinya tuan-tuan, the last kali kita beriman apa sekadar yang ditentukan itu adalah ditentukan oleh Allah. Itu kalau kita faham tuan-tuan bab akidah ini. Kita faham tuan-tuan bab kepercayaan kita, akidah kita beriman qada dan qadar ini. Tak ada tuan-tuan perasaan rasa dengki dengan manusia ni. Tak boleh dipakai mata belalang tuan-tuan. Macam mana rezeki dia? Macam mana itu Allah bagi kepada dia. Dan Allah bagi dia tuan-tuan, mungkin anak 10 orang pandai tuan-tuan. Tak apalah rezeki dia, nak buat macam mana? Allah bagi tuan-tuan, mungkin dia tuan-tuan dia mak ayah dia yang baik, kita anak mak ayah kita 10 tahun yang sakit tuan-tuan. Dan itu yang saya ulang sekali tuan-tuan kalau betul kita yakin beriman qada dan qadar ini tuan-tuan kita percaya tentang semua datang pada Allah tuan-tuan, kita syukur dan redha apa yang Allah bagi kepada kita, selesai kita. Tapi nak dapat makam tu tuan-tuan bukan senang, cakap senang. Tuan-tuan, belum kalau bab baik kita boleh terima tuan-tuan, bab Allah uji kita ni, yang ni yang kita takut tuan-tuan Dan percaya tuan-tuan, kalau kita faham tuan-tuan, semua tuan-tuan apa yang Allah tentukan kepada kita, baik dan buruk, itu semua ada hikmah yang cukup dah. Allah tak pernah salah tuan-tuan dalam buat keputusan kepada kita. Yang kita kena faham tuan-tuan, kita kena cari hikmah dia. Kenapa Allah buat macam ni? Ingat tak satu kisah tuan-tuan tuan-tuan tengok tak dekat YouTube baru-baru ni? Ada satu orang, dia tunggu dekat stesen bas. Stesen bas tuan-tuan ada satu semut tuan-tuan gigit dia. Macam semut gatal yang tuan. Dia real video tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok. Dia macam maki-maki tuan. Macam kita lah semut gatal gigit kaki kita, dia boleh dia garu-garu tuan, dia pergi lari. Dia lari lah sebab tempat tu betul-betul stesen bas tu. Bus stop tu. Dia pergi lari tuan-tuan, selang 5 second ada satu kereta hempuk dia. Kereta tuan-tuan kereta tu betul-betul dia hempap dia punya bus stop tu. Nasib dia dah lari pada sini. Tak. Kita tak tahu tuan-tuan mungkin kita tak tahu tuan-tuan, Allah nak selamatkan sebab daripada, padahal kita menyampah dia tengok gatal semut tu. Dia dah maki habis dah. Tapi tuan-tuan Allah berlaku tu tuan, pasti ada hikmah dia. Kenapa Allah buat macam tu? Dan pastinya tuan-tuan, Allah bagi ujian kepada kita ni tuan-tuan, nikmat apa dan sebagainya ujian kepada kita, pasti ada hikmah dia tuan-tuan. Kenapa Allah buat begitu pada kita dan sebagainya. Saya tuan-tuan sikit tuan-tuan baru-baru ni ada satu kes tuan-tuan, libatkan black magic juga sikit ni tuan-tuan. Dia punya wallahu alam tuan-tuan betul ke tidak, tapi apa yang dicerita kepada saya tuan-tuan, kalau betul tuan-tuan kesian tuan-tuan. Tuan bayang tuan-tuan dia buat satu perkara tak baik dan sihir pada tuan-tuan dia memisahkan tuan-tuan ibu dengan anak dia tuan-tuan tak berjumpa dengan mak ayah berapa lama dah. Dia bagi tuan-tuan mak ayah ni jadi benci pada dia ni. Lepas tu tuan-tuan buat harta apa semua tuan-tuan, Allah kesian saya tengok budak tu. Tapi tuan-tuan dia pula, saya pun tak tahu nak susah kata nak kata betul ke tidak tuan, tapi saya dapat secara umum tu begitulah tuan Dan anak tu pula tuan-tuan saya tengok tuan memang nampaklah bahawa tak nak sihat tu. Satu family kena tuan.
Kalau ikut punca dia tuan-tuan, daripada adik ipar yang kahwin daripada tu tuan-tuan, dia kenakan pak mentua dia tuan-tuan, habis satu keluarga dia tuan-tuan. Ni mula pasak dengki tuan-tuan. Sebab tuan-tuan ni, sebab nak berebut harta tuan-tuan kepada nama tu. Yang tu dicerita wallahualam tu betul ke tidak tuan-tuan ni. Tapi bermulanya tuan, sampai sekarang tuan-tuan ni, anak tu dua orang tu tuan-tuan pergi tengok cucu pun tidak. Sebab salah dengki ni, bab harta ni sebagainya. Oi, na'udzubillah tuan-tuan. Yang ni kita takut tuan-tuan. Tak ke mana tuan-tuan. Percayalah tuan-tuan. Tak ke mana hidup ni. Ambil hak orang ni tuan-tuan, kita buat naya dengan orang ni. Tak ke mana tuan-tuan ni. Dalam kitab ni sikit tuan-tuan ni, sikit tuan-tuan, saya baca sikit dalam kitab ni juga, dia kata antara prinsip dalam pendidikan anak-anak tuan-tuan ni, jangan sampai tuan-tuan salah satu dia tak puas hati kepada kita sebagai mak dan ayah kita. Pertama tuan-tuan, kita jangan sampai tuan-tuan melibatkan anak-anak ni jadi hasad dan dengki kepada kita, tak puas hati dengan kita. Salah satunya sebab kita sendiri. Dalam kitab ni ditulis, pertama tuan-tuan, tunjuk kasih sayang kepada anak. Masalah kadang tuan-tuan ni, dia tak bagi balance tuan-tuan ni, kasih sayang kepada anak tu. Dan kadang-kadang tuan-tuan, apabila kita melebihkan satu, dia akan membuatkan seorang ni tak puas hati. Dan ingat tuan-tuan, kita akan bertanggungjawab tuan-tuan ni. Adil tak kita bagi sebahagian itu? Itu dalam kitab tuan-tuan, direkodkan dalam kitab Iman Al-Mufrad daripada Sayyidina Abdab tuan-tuan, Adab Muhadawi disebut bahawa ada seorang tuan-tuan menyatakan kepada Rasulullah, bertanya, adakah kamu mencium anak-anak kamu? Arab pada itu menjawab, kami tidak mencium anak-anak kami. Lalu baginda menjawab, adakah akan berkuasa sekiranya Allah mencabut sifat kasih sayang daripada kamu? Maksudnya tuan-tuan ni, anak kita ni kalau ikut dalam hadis riwayat ni tuan-tuan ni, dia tak nak cium pun anak dia. Bagi perasaan kasih sayang berbeza. Sampai Nabi sebut, hendak kalau Allah karik kasih sayang daripada kamu. Kita dengan anak-anak ni tuan-tuan ni, salah satu kenapa anak-anak kita tak puas hati, kenapa anak-anak tuan-tuan ni kadang-kadang tinggalkan mak ayah dan sebagainya. Kurangnya nombor satu disebut dalam kitab ini, kita tidak memberi kasih sayang sama rata kepada anak-anak kita. Ni kadang-kadang tuan-tuan minta maaf nak sebut tuan-tuan, anak yang pandai ni dia julang sangat tuan-tuan. Anak nombor 2, anak nombor 3 yang tak apa nak pandai ni tuan-tuan, lebih kurang tuan-tuan dia buat. Hati-hati tuan-tuan, kita akan dipersoalkan. Kita berlaku adil tak kepada anak-anak kita. Saya tuan-tuan, hikmah dia, saya banyak jumpa, saya terlibat dengan masalah dadah dengan LGBT tuan-tuan. Saya jumpa baru-baru ada 2 mak tuan-tuan. Benda yang sama. Anak dia kata seorang anak 7 orang, seorang anak 6 orang. Tuan-tuan, dia pergi ni, pusat serenti tuan-tuan, bertongkat ni tuan, anak masuk dalam tu. Saya tanya makcik tu, cik anak berapa orang? 6 orang tuan. Tapi dia kata anak ni dia paling sayang. Padahal anak masuk pusat ni, anak yang paling sayang. Saya kata kenapa? Dia kata anak ni lah dia kata yang tolong dia sampai daripada dia kat rumah dia kata. Saya tak ada orang dia kata. Ni yang terlibat dengan dadah ni lah dia kata yang tolong acik dia kata dekat rumah dia kata. Maksudnya kan, belum tentu tuan-tuan yang anak hidup level PhD ni boleh bantu kita. Tuan-tuan, saya selalu sebut tuan-tuan, nak tahu kita diuji ke tidak tuan-tuan, kau tunggu kita pakai pampers nanti. Anak mana yang pergi cebok untuk kita? Belum tentu tuan-tuan ni. Sikit tuan-tuan ni, nombor 2. Berlaku adillah kepada anak-anak. Anas melaporkan pada Nabi, laki seorang datang pada anak laki ini dan mencium dan meletaknya di riba. Kemudian di atasnya perempuan, dia hanya mendukung di hadapannya. Baginda mengatakan, tidakkah kamu menyamakan layanan kedua-duanya? Ada satu sahabat Nabi tuan-tuan, ada 2 anak. Satu dia cium, satu hanya dia letak atas riba je tuan. Dia tak bagi adil yang sama. Nabi tanya tuan-tuan, tidakkah kamu menyamakan layanan antara anak-anak kamu? Yang ni kadang-kadang tuan-tuan, anak-anak salah satu, dia jadi tak puas hati dengan mak ayah. Sebab kita membezakan kasih sayang. Tuan-tuan, percayalah tuan-tuan, setiap anak ni tuan-tuan, dia ada kelebihan dan kekurangan. Jangan menakrifkan tuan-tuan kejayaan tu tuan-tuan, semua yang jadi masuk, semua belajar tinggi. Belum tentu tuan-tuan, mereka tu nanti. Belum tentu tuan, banyak kita jumpa tuan-tuan. Yang berjaya ni kadang-kadang minta maaf lah, bukanlah semua tuan-tuan ya. Kadang-kadang nak balik kampung setahun sekali pun susah tuan. Saya ada satu orang tuan-tuan, kerja dekat Allahui tuan-tuan ni, bukanlah saya nak kata sangat dia. Dia duduk satu kampung dengan saya kata, oh kampung ni, saya kata dekat kan kata. Saya kata berapa lama tak balik kampung? Dia kata ada 2 tahun. Lepas tu, saya tanya, kerja apa? Dia kata, tak maaf nak sebut tuan-tuan ni. Dia kata, saya sibuk, dia tak boleh balik jumpa mak ayah. Tuan-tuan, grade berapa tuan-tuan ni? Grade 29 bulan B je pun. Allah, aku kata.
2 tahun tuan-tuan tak balik. Saya ingatkan CEO syarikat mana tuan-tuan, kot lah pegang sampai bilion punya syarikat tuan-tuan. Dan kita orang kerajaan, kita tahulah tuan-tuan, setakat mana sangat. Tak boleh tuan-tuan ni, 2 tahun tuan-tuan. Grade plan B je pun. Dua nak tengok anak tuan-tuan lah. Ni jadi orang anak tak orang tuan-tuan. Yang ketiga tuan-tuan, membuang semua faktor yang mendorong pada hasad dengki. Silap pilih kasih memberi layanan menyebabkan anak marah dan bersifat dengki, maka ibu baru mengamalkan konsep keadilan dan kesetaraan. Itu kadang-kadang tuan-tuan ni kenapa dia jadi tak puas hati kita. Salah satu tuan-tuan ni, dia dendam. Dia tak puas hati. Sebab daripada awal lagi tuan-tuan, layanan kita tak baik. Tuan-tuan kena faham tuan-tuan, anak kita semua bukan dia faham semua. Macam kita faham. Ilmu dia setakat mana dia faham tu. Saya pernah jumpa satu budak tuan-tuan, ayah aku tu sekali pun tak pernah tuan-tuan. Padahal ayah tu tuan-tuan, siapa pun itu ayah dia. Dia tak peduli tuan-tuan. Dia kata ayah aku ni kata sekali pun dia tak asyik makan sepak terajang aku ya. Ni macam mana? Tu yang kadang-kadang tuan-tuan, dia pemula pada didikan awal tu dulu. Baik tuan-tuan ya. Dan last sekali tuan-tuan, apa keberuntungan jika kita daripada jauh pada hasad dengki, dan jikalau sekiranya ayat surah Al-Arafat ayat 96 disebut, dan jikalau sekiranya penduduk sesuatu kota atau kampung beriman dan bertakwa, pastilah kami akan limpahkan kepada mereka keberkatan langit dan bumi. Baik tuan-tuan, apa yang kita bincang hari ini? Kita bincang hari ini tuan-tuan bab hasad dengki daripada kitab ni. Salah satu kenapa tuan-tuan sifat dengki ni cukup bahaya pada kita lah. Yang saya sebut tadi tuan-tuan, ada satu ayat, ada 5 ayat yang pada Al-Quran ni tuan-tuan, perasaan larangan kepada hasad dan dengki. Dan satu hadis yang tuan-tuan, tuntutan daripada Rasulullah ada 3, saya ingat hadis kita sebut tadi tuan-tuan, supaya hasad dengki ni tuan. Yang ketiga tuan-tuan, saya sebut ada kajian yang dibuat tentang apa tuan-tuan ni kesan kepada hasad dengki itu. Yang seterusnya tuan-tuan, yang nombor 4 saya sebut tuan-tuan, apa cadangan kita dalam hasad dengki ni tuan-tuan. Pertama tuan-tuan, musuh kita ada daripada syaitan dan nafsu ini tuan-tuan, dia pula daripada hati. Yang ini adalah tuan-tuan penyelesaian kepada kita. Tolong pastikan tuan-tuan makanan hati kita, dan kita bersangka baik, dan kita kena terima tuan-tuan apa ujian yang kita kena terima, apa yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Itu penyakit yang last sekali tuan-tuan, saya nak sebut apa? Ubat yang paling mujarab dalam dunia ni tuan-tuan untuk ketenangan hidup ni, boleh? Syukur. Redalah tuan-tuan apa yang Allah tetapkan. Selesai. Guru saya sebut, hidup ni jalan tuan-tuan. Jangan lawan arus. Kalau kita lawan tuan-tuan, kita penat. Sebab kita beriman tuan-tuan ya, semuanya tuan-tuan ditentukan oleh Allah, dan bersangka baik dengan Allah tuan-tuan, sebab Allah tahu apa yang terbaik pada kita. Allah tak bagi apa yang kita nak tuan-tuan, tapi Allah bagi apa yang kita perlu. Dia tahu tuan-tuan apa yang terbaik untuk kita. Bersangka baik dengan Allah tuan-tuan, selesai. InsyaAllah tuan-tuan, hati kita akan lebih tenang. Itu syurga di dunia ni tuan-tuan, yang paling besar pada tuan-tuan ni, nombor 1, ketenangan hati. Kaya pun tuan-tuan kalau tidur tak reda nak buat apa tuan-tuan. Ni tenang hati ni tuan-tuan. Ini paling besar tuan-tuan ni. Syurga kita di dunia ni tuan-tuan. Bermula dengan hati. Baik, saya itu saja daripada saya tuan-tuan. Ampun maaf bukan niat saya mengajar lebih pada proses. Mana baik terdapat Allah pada kurang terhadap saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.